Ya, kasut saya basah kerana hujan. Esok nak sekolah. Macam mana nak buat ni? Jom kita sama-sama cuba kaedah ni. Mula-mula dapatkan surat khabar atau kertas ataupun kain lah. Kalau nak lagi best, cari kain yang serap air. Tapi dah tak ada, pakai dah surat khabar. Masukkan dalam ni. Sampai dalam jangan supaya nanti kena air semua serap lah. Yang ni saya nak try pakai ni tisu tandas. Okey. Lepas tu cari boleh kipas memandangkan kipas diri saya tak ada. Saya pakai kipas ni lah. Ini pun dah cukup kuat Kalau ada kipas angin tu lagi kuat lah kan. Kering angkat dalam dulu. Sekarang pukul 6.20. Nanti kita tunggu. Kita tengok kesan dia pada pukul 7.20. Okey, dah nak hampir 7.20. Kita boleh tengok lah macam mana kasut tu. Dah 1 jam. Tutup baki dulu. Okey, kita tarik nampak tak ada basah sangat sebab kipas Okey, ada sikit basah lagi. Tapi kat sebelah sini dah kering. Kat sini pun dah kering. Kita tarik. Tapi sebab sejam je kan, ikutkan dah 80% kering boleh teruskan lagi. Dan rasanya untuk pagi besok dan bolehlah pakai untuk pergi sekolah besok Sembuhkan juga dengan ni apa-apalah antibakteria saya pakai Febreze je. Dia sebenarnya ada yang untuk kasut tapi tak ada beli. Tak apalah, pakai dia juga. Sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah, iaitu beli saja yang baru. Buat standby tu. Boleh beli yang ni jenama best. Tak payah beli yang mahal. Ini biar anak pakai yang murah-murah pun tak apa. Penting untuk kes-kes macam ni lah kan. Dah kering dah pun. Ada tip lain atau cara lain untuk keringkan kasut dengan lebih cepat? Tak kira lah kasut sekolah ke kasut anda ke. Boleh kongsikan komen sikit.